Hai semua, so hari ni kita nak unboxing Otai Glucose Continuous Glucose Monitor, CGM singkatan dia. So dah berapa lama ni tak cek gula, dah lebih kurang 3 bulan lah. Tapi dah 6 bulan tak pakai Otai CGM ni. Cek gula dekat klinik saja. So mari kita unboxing, kita beli di platform lain ni. So kita boleh tengok dalamnya dia pack cantik-cantik je kotak CGM ni. Lepas tu kita unboxing, tengok dalam ni ada apa ya. Susah pula nak buka ni. Struggle juga nak buka kotak ni. Pusing-pusing sikit tengok. Kita buka kat sini lah. Rupanya tempat buka rupanya kat sini. Tak nampak tadi. Okey, kita buka tengok ada apa dalam ni. Okey, dia ada kotak kecil dalam ni. Kotak nipis dan juga plastik CGM ni lah. Okay, sebelum kita buka tengok dalam ni dia ada macam kapsul dalam ni. Yang ni tempat dia tembak dekat kita tempat letak sebenarnya belakang lengan lah. So ada kapsul. Lepas tu ada kotak nipis ni, dalam ni ada yellow card, and then ada manual dan juga wipes, alcohol wipes, dan juga tempat untuk plaster lekatkan CGM tu dekat kulit lah. Okey, kita buka tengok yang ni pula. Kita pusingkan sikit. Okey, telah berjaya buka. So dalam tu ada jarum dia lah. Nak tutup balik tak boleh sebab nanti saya ingat jarum dia. Okey, kita tunggulah sekarang ni. Tengok lagi 18 minit. Dia selalu kena tunggu 30 minit untuk tengok bacaan gula kita. Okey, tunggu lagi 8 minit dah. So dah 2 minit. So kita boleh tengok bacaan gula kita dah ada dekat situ. Tapi belum official lagi lah. So kita tunggu lagi. Ni akibat makan roti kacang ni, roti kacang. Kita pergi makan roti kacang lagi sebelum kita tempekkan Otai CGM ni. Okey, so official adalah 4.9. So lepas ni memang kena berjaga-jaga lah. Tengok official 14.9. So nampaknya esok kita kena berusaha.